Perniagaan dan Penggiat Seni Tanah Air telah ditahan pada 5 Mac 2021 kerana disyaki telah menerima rasuah dari Masyarakat Berpemuka Lima Negara. Seorang pegawai agensi itu yang kononnya Dalam dunia digital hari ini, pengaruh boleh membeli perhatian. Adakah yang patut membeli integriti? Okey semua, untuk kempen kali ini kita perlu pilih duta yang baguslah untuk pastikan kita punya organisasi ini berjaya. Kita kena pastikan Twitter tu rekod bersih dan konsisten. Kalau tak macam-macam kita takkan tercapai. Baiklah, saya pun dah interview beberapa orang dan dah pilih mengikut kriteria yang kita nak. Kempen ni besar, tapi tak adalah isu pilih kasih. Bagus Muhammad, saya akan teliti semua balik pesan ini dan saya akan maklumkan kepada kamu semula siapa yang betul layak. Ini kempen ni tengah nak cik duta untuk projek 2 orang tau. Comel. Kalau aku projek duta 2 orang, siapa yang kan? Si masuk kan? Betul juga. Pakai lah approach. Kalau kena bagi hadiah sekalipun, kita bagi je. Zaman sekarang memang buat macam tu. Apa salahnya kan kalau kita licinkan dia orang punya kerja? Betul. Saya dengar company tengah cari duta baru. Bisa duduk? Boleh sini. Ya, awak pula siapa? Saya pun terkenal tau. Dekat Instagram follower saya dah 100k dah. Dah ramai dah company-company ambil saya as diorang punya duta. Dan saya rasa saya boleh jadi duta untuk korang punya company. And anggap je ni sebagai penghargaan dan hadiah daripada saya. Kita boleh tolong each other and win-win situation. Tapi kita tak boleh macam ni. Sebab syarikat kami adalah penilaian yang perlu dibuat sebelum kami memilih duta yang akan ada pada kempen kami. Tak apa, anggap je tu hadiah dan penghargaan dari saya. Kita bantu each other. Kan win-win situation. Okeylah macam tu. Saya terimalah. Ini duta yang saya telah pilih lah. Kejap. Kenapa nama dia tiba-tiba dipilih? Sedangkan dalam musyawarah itu nama dia tak tersenarai pun. Saya dah buat penilai semula dan saya rasa dia ni merupakan cara yang paling baguslah untuk kempen kita ni. Kamu semua jangan risau. Saya rasa dia paling terbaik lah untuk masa sekarang. Macam ada benda tak kena ni. Kita kena siasat benda ni. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya nak buat aduan. Yang pengurus projek saya ni ada terima hadiah daripada influencer. Secara balasan dia untuk jadikan influencer tu duta untuk kempen dia Tuan. Okey, saya akan siasat aduan ini. Encik, Salam ya. Encik ke influencer tu yang menjadi duta dekat company Senyum Berhad tu? Dok Mas Senyum Berhad? Ya saya. Saya terima aduan yang Encik telah memberikan rasuah kepada ketua company tu. Hah? Rasuah? Ya, Ada bukti tak? sila tunjukkan bukti. Ini telah menunjukkan Encik memberikan sampul surat putih kepada ketua Dok Mas Senyum Berhad. Oh, tu rasuah ke? Saya cuma nak ambil peluang je. Saya ada alasan bagi muka. Tangkap! Lokman. Nama saya Peter Akan. Biasalah Lokman. Awak ke yang owner kepada Lokman Senyum Berhad? Ya, betul sekali. Saya sekarang dapat aduan bahawa pihak awak, company awak dengan duta pra-kempen melalui rasuah. Betul ke? Itu terasa bukan. Saya buat penilaian sebaik mungkin dan saya pilih influencer yang paling okey. Betul? Betul sekali. Kisah yang saya dengar bukan. Saya mempunyai bukti. Bukan bukti. Inilah bukti menunjukkan awak mengambil rasuah. Tak, saya rasa bukan dia. Saya rasa ni orang edit untuk menjatuhkan saya. Kami telah mendapatkan laporan atau video yang awak mengambil sebuah sampul. Itu lagi awak nak melindungi diri awak ni. Tak boleh macam tepi ke? Tak boleh. Awak kena faham. Saya ni pegawai. Alah, ini kan Malaysia. Apa salahnya? Itu bagi duit lah. Ini adalah bahan bukti saya. Awak rupanya mengambil rasuah. Pegawai, tangkap dia. Wow. Relax. Dengan bahan bukti ni, dengan awak, pasti
pasti akan menghadap keadilan. Jom. Mari. Sekarang tengok apa yang telah terjadi. Sia-sia je usaha kita. Saya fikir itu cuma hadiah, tapi rupanya saya sendiri yang jual integriti. Saya belajar pada hari ini adalah kerjaan yang dipilih di atas jalan yang salah adalah kerjaan yang sebenar. Nama boleh naik dengan macam-macam cara. Tapi kalau naik disebabkan suapan, kesannya akan jatuh lebih teruk. Saya patut naikkan nama saya dengan berusaha dan bekerja keras, bukannya dengan shortcut. Kita perlulah mempertahankan integriti walaupun tiada siapa yang nampak.